Penjelasan Perdana Menteri berhubung isu 5,207 hektar kawasan sempadan negara didakwa semakin mengelirukan rakyat. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari berkata, beliau hadir ke Dewan Rakyat dengan harapan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan menafikan secara jelas dan tegas bahawa angka 5,207 hektar itu tidak wujud dan hanyalah rekaan semata-mata. Menurutnya, pada minggu lalu, Perdana Menteri menyifatkan dakwaan tersebut sebagai pembohongan dan fitnah. Namun pendirian itu dilihat berubah selepas cuti Taipusam apabila kawasan berkenaan dikatakan bukan milik mana-mana negara kerana masih dalam rundingan. Ahmad Fadli mempersoalkan, jika sebelum ini ia digambarkan sebagai cerita rekaan, mengapa kini ia seolah-olah diakui wujud, cuma statusnya tidak jelas. Beliau memberi amaran bahawa istilah bukan milik sesiapa dalam isu sempadan negara bukanlah ayat yang menenangkan, sebaliknya boleh mencetuskan kebimbangan rakyat. Katanya, sejarah membuktikan banyak wilayah hilang bukan melalui peperangan, tetapi akibat rundingan berlarutan dan kenyataan yang terlalu lembut. Justru, beliau mempersoalkan siapakah yang mentadbir kawasan tersebut selama ini. Jika benar ia bukan milik mana-mana negara, sedangkan perkara itu sepatutnya menjadi asas penting dalam rundingan sempadan. Tambah beliau, penegasan kerajaan bahawa Malaysia tidak menyerahkan tanah sebagai pampasan turut menimbulkan persoalan apabila wujud kenyataan berkaitan rundingan pampasan tanah.